صلوا على النور أحمد نور المنى شهر رمضان مضمرا خلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق أقوام ففازوا وتخلف قوم فخابوا فالعجب كل العجب لضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون المسارعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء على الهدى وقربه وثواب مرضاته يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل القرآن اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا فيما بقي من شهر رمضان وأعنا عليه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وارزقنا ليلة القدر وبلغنا فيه وارزقنا العمل به والنظر منك وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النيران يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Perkara yang keenam diberitahu oleh Imam Al-Ghazali yang perlu kita memperhatikannya dan menjaganya dan mengamalkannya. Di mana seorang itu sedang berpuasa dan setelah berpuasa. Setelah menerangkan tentang perlunya kita menjaga mata, menjaga lidah, menjaga perut daripada perkara yang haram dan juga tidak memperbanyakkan makan. Yang terakhir kita ambil yang kelima, la yastakthira min at-ta'amil halal waqt al-iftar. Tidak memperbanyakkan makan yang halal. Yang keempat, menjaga perut daripada makan yang haram. Yang kelima, menjaga perut daripada makanan yang halal. Yakni tidak terlalu banyak ketika makan kerana akan menghilangkan sir rahsia puasa dan tujuan berpuasa. Yang keenam, yang terakhir, an yakuna qalbuhu ba'da al-iftari mu'allaqan muttariban bainal khawfi wal raja'. Hati, keadaan hati, ahwal seorang yang berpuasa setelah dia berbuka puasa. Apa yang dikena rasa ketika berbuka puasa? Seperti mana kita dengar hadis Nabi SAW, lisaimi farhatan. Bagi orang berbuka itu ada, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ganjarannya. Tetapi setiap yang berpuasa, mereka tidak yakin adakah puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan semua amalan yang sahih, yang sah itu diterima. Ada amalan yang sah tapi tak diterima, tidak ada qabul. Ada amalan yang sahih dan diterima. Tetapi semua amalan yang qabul pasti sah. Tak mungkin ia diterima tapi tidak sah di sisi sudut syarak atau fiqh. Maka fiqh tu kena selesaikan, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa, terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu sudut fuqaha menceritakan sebegitu. Tetapi ulama tasawuf menceritakan bahawasanya, menceritakan tentang bagaimana puasa kita nak diterima oleh Allah dengan maksud puasa itu ada ganjaran, ada pulangan, ada manfaat dan ada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk mereka yang mengamalkan 6 perkara yang tersebut sebelum ni. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga perut daripada makanan yang haram dan menjaga perut daripada makanan yang halal yang banyak. Yang keenam, mestilah seorang yang berpuasa dan seluruh ibadah-ibadah yang lain itu setelah selesai beribadah, dia duduk di posisi bainal khauf wal raja'. Khauf, takut. Takut apa? Takut amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Kita dah tahu dah. Menipu, memandang dengan syahwat, berdusta, al-yaminul kadhibah, mengumpat dan sebagainya. Itu semua perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Berlaku sekali sahaja, batal puasa kita. Batal apa? Pahalanya. Kalau orang tu berpuasa 30 hari tapi tidak meninggalkan mengumpat contohnya,
maka seluruh 30 hari tidak ada pahala. Jadi itu yang kita takutkan, yang kita bimbangkan, yang kita risaukan. Yang menjadi apa yang menyedihkan kita kalau puasa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat ketika dibukakan kitab kita. Nah, tengok bulan puasa tak ada. Mana aku punya puasa semua tak ada. Padahal aku puasa belaka. Nah, rupanya puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak lulus. Macam orang nak buat apa? Orang nak buat urusan dekat pejabat, mesti ada saya nak IC, ada saya nak surat beranak, saya nak pegang tanah, saya nak ni. Pergi. Dah siap tak lepas juga. Sebab apa? Ada kekurangan. Tak lepas. Yang strict lah. Nah, maka Allah terlebih teliti daripada benda itu. Maka hanya puasa mereka yang mengikut atau cara dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah sahaja yang diterima puasanya dan diberikan ganjarannya, barulah dia akan dapat al-farhah yang kita sebutkan tadi, kegembiraan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah kita berbuka puasa, kita mesti ada rasa takut. Takut puasa tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diimbangkan perasaan takut tadi dengan perasaan ar-raja, al-khauf war-raja. Khauf takut, raja berharap. Yang ini berharap Allah menerima amalan kita yang sedikit ini. Menerima amalan kita yang kurang ini, kerana Allah suka untuk menerima ibadah hamba-Nya. Allah Maha Pemurah. Allah bukan kedekut. Allah bukan bakhil dengan pemberiannya. Allah boleh pilih siapa yang nak terima puasa, maka Allah boleh terima walaupun kita banyak kekurangan, kita mengumpat, kita buat benda yang haram, tak jaga mata, tak jaga, Allah boleh terima. Allah berhak untuk menerima. Dia boleh pilih mana puasa yang dia nak terima, dia boleh pilih mana puasa yang tak nak diterima. Tapi kita tetap berharap kepada Allah. Maka orang yang berpuasa, selepas dia berbuka puasa, duduk di antara al-khauf war-raja. Mu'allaqan muttariban. Tergantung. Dia tergantung. Terima ke tak terima? Bainal khauf war-raja. Di antara takut dan berharap. Idh laysa yadri. Kerana ketika dia berbuka puasa, dia tidak pasti dan tidak yakin. Atau qubbila sawmuhu fahuwa minal muqarrabin. Adakah dia puasanya diterima oleh Allah sehingga dia layak digolongkan di kalangan orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun rudda ilaihi. Apa rudda ilaihi? Dikembalikan kepadanya. Kita dah bawa hadiah kita, hantar pada raja kata aku tak nak terima hadiah kamu, ambil balik, bawa balik. Ambil balik hadiah kamu, bawa balik. Ini orang-orang yang tidak diterima ibadahnya, nanti di hari kiamat Allah akan campurkan ibadahnya di mukanya. Wal'iyadzubillah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak ingin mengambil sedikit daripada ibadahnya. Kerana apa? Kalau ada kekurangan dalam ibadahnya. Aw rudda ilaihi fahuwa minal mamqutin. Ataupun adakah puasa itu dikembalikan kepadanya, maka dia akan tergolong oleh kalangan orang-orang yang menyesal, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin kadzalika wal yakun kadzalika. Maka begitulah, mestilah kita ni duduk di posisi itu pada setiap ibadah yang kita lakukan. Sembahyang tarawih kita, sembahyang witir kita, kita punya puasa, baca Al-Quran, khatam Al-Quran, zikir, sedekah. Setelah selesai ibadah, apa kita nak rasa? Mesti duduk di antara khauf ar-raja. Bukan gembira, bukan senang belaka, tidak. Mesti duduk dalam keadaan takut. Faqad ruwiya an al-Hasan al-Basri. Diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri ini Sayyidut Tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Ada 4 pendapat pada Sayyidut Tabi'in, Afdalut Tabi'in. Kalau pendapat sebaik-baik sahabat, tidak ada khilaf. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang paling utama, kemudian Sayyidina Umar. Cuma ada khilaf pada Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali sahaja. Ada ulama mentafdilkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Itu sahabat. Tapi pada Tabi'in, ulama khilaf pada masalah siapakah Tabi'in yang paling afdal antara 4 pendapat. Yang pertama, Sayyidina Hasan Al-Basri. Ini pendapat siapa? Pendapat ahli Basrah. Dia daripada Basrah, maka ahli Basrah mengedepankan dia sebagai afdalut tabi'in. Dan Hasan Basri ini pernah berjumpa sempat dengan Sayyidina Ali, berguru dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang paling alim. Ali madinatul ilmu, ana madinatul ilmi wa Ali babuha, kata Nabi. Aku adalah Madinah ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka Hasan Basri belajar dengan dia, belajar yang sahabat yang paling alim. Maka dikatakan Hasan Basri adalah tabi'in yang paling afdal. Pendapat yang kedua adalah Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Yang ketiga pendapat adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang juga tabi'in. Itu pendapat ahlu Qarn, ahlu Yaman. Yang keempat pendapat ahlul bait Nabi SAW, afdalut tabi'in Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain. Ini 4 pendapat
Dan kita memilih pendapat yang keempat, pendapat Ahlul Bait Nabi, bahawasanya afdalut tabi'in Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sebab dia sempat dengan cucu Nabi Sayyidina Husain, dan dia adalah cicit Nabi SAW, dan merupakan orang yang paling banyak menerima sir rahsia daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal, Sayyidina Hasan Basri meriwayatkan bahawasanya marra biqaumin yawmal 'id wa hum yadhakun. Satu hari ketika hari raya, Hasan Basri lalu satu orang sedang berkumpul bergelak ketawa di hari raya. Tak, sedang sukaria hari raya, biasalah orang bersukaria. Tak, kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Tak, hari raya orang sukaria, makan kuih. Tak, OOTD, on semua dah. Hari raya orang bersukaria. Hasan Basri lalu dekat satu kaum sedang berhari raya, yang sedang yadhakun, ketawa, bergelak ketawa. Faqala, maka dia mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla ja'ala syahra Ramadhana mudmaran li khalqihi yastabikuna li fihi li ta'atihi. فسبق أقوام وفازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب الضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز به السابقون المسارعون وخاب به المبتلون. Kata Imam Hasan Basri, Allah jadikan Ramadan tersembunyi, tak tahu mana yang berjaya, mana yang tak berjaya. Mana yang diterima pahala puasanya, maka dia menjadi orang yang berjaya, dan mana yang ditolak pahala puasanya, maka dia menjadi orang yang rugi. Maka kata Imam Sabasi, fal ajab kulul ajab. Sungguh pelik aku tengok. Pelik sungguhlah. Ada orang yang mampu bergelak ketawa di hari raya di saat dia belum yakin puasa diterima ke tak. Kalau dia yakin puasa diterima, boleh dia bergelak ketawa. Tak boleh dia sukaria, duduk senang. Tak. Tapi ajab kulul ajab, lebih pelik bagi orang yang boleh bergelak ketawa di saat dia menanti keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah pahala puasanya diterima atau tak diterima. Macam orang tunggu periksa SPM. Dia ambil SPM 3 tahun belajar SPM. Lepas tu dia ambil periksa. Hari raya tu tengah tunggu result. Suka tak dia? Boleh happy tak dia? Boleh happy sikit-sikit, tapi dia rasa takut ni. Berapa SPM aku ni? Lulus ke tak lulus? Kalau lulus dapat motor suku. Tak lulus, tak kena buang negeri, contoh. Maka dia duduk dalam keadaan takut. Walaupun dia dah selesai SPM, dia selesai dah ni. Dah periksa dia selesai dah, alhamdulillah. Murojaah dah. Tapi dia punya tunggu result tu dia tak tenang. Ada itu sekali musim raya keluar result SPM. Budak-budak SPM semua duduk tak tenang mana. Lepas keluar result SPM barulah dia hura-huri. Betul tak? Sebab apa dah? Tahu dah. Kalau dia lulus, kalau tak lulus, tak sedih balik. Nak kena repeat balik, kenapa pula? Apa-apa ujian kita, ketika menunggu result kita akan risau. Orang tunggu result JPJ. Kalau tak lulus kena bayar 150 pula. Jadi dia risau. Begitulah orang yang berpuasa di hari raya adalah waktu dia risau. Bukan waktu dia bergelak ketawa semuanya. Tidak. Bergembira, na'am. Kita bertakbir kepada Allah SWT dengan tanda syukur kita dapat selesaikan sebulan berpuasa. Tapi mesti duduk di antara apa? Al-khawf wal-raja. Bermaksud selepas selesai puasa ada peluang untuk dia bergembira sekejap. Tapi yang terlebih pelik adalah orang yang bergembira di bulan puasa. Bulan puasa start gembira dah. Lagi teruk kalau dia bergembira dengan perginya Ramadan. Antara tanda kufur, kata para ulama, boleh jadi tanda murtad. Boleh jadi murtad kalau orang tu bergembira dengan perginya Ramadan sebab tak perlu dah puasa, tak perlu dah ni. Dia gembira dengan sebab tu. Boleh jadi sebab apa? Terbatalnya iman. Sebab dia apa? Gembira dengan rahmat dia. Gembira dengan perginya rahmat Allah. Gembira dengan hilangnya rahmat Allah. Ini orang kafir. Maka kena berhati-hati. Nak sambut hari raya, mesti ikatkan gembira kita dengan gembira Rasulullah SAW. Jangan gembira macam orang lain. Gembira kita di hari raya adalah gembira sebab Allah beri taufik, Allah beri kekuatan, Allah beri hidayah. Kita boleh sempurnakan kewajipan berpuasa sebulan. Gembira kita adalah sebab Allah beri kita peluang untuk beribadah di bulan puasa. Bukan gembira sebab perginya bulan puasa. Orang beriman mereka bersedih dengan perginya bulan puasa. Bulan Ramadan mereka bersedih. Bahkan mereka akan tangisi pemergian sebelum pergi lagi. Bukan bergembira. Orang zaman sekarang sebelum masuk Ramadan dah pasal lagu raya dah. Macam nak halau Ramadan. Waliyahzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita terikut-ikut dengan keadaan masyarakat sekarang yang tidak mengagungkan bulan Ramadan, tidak menghargai bulan Ramadan, tidak menggunakan sebaiknya, yang nanti bila dia masuk dalam kubur baru disedar rupa-rupanya banyak waktu yang kubur biarkan, banyak waktu yang aku buangkan, sia-siakan. Maka mereka akan minta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami sehari saja di bulan Ramadan. Kalau boleh kami nak sehari saja.
dah 24 jam di bulan Ramadan, maka Allah tak akan beri kepada mereka yang dah masuk dalam kubur. Kita sekarang Allah beri peluang, ada lagi beberapa hari, ada lagi 8 hari lagi untuk kita ambil semua peluang yang Allah beri kepada kita ini untuk kita persiapkan supaya nanti ketika bertemu dengan Allah kita dapat tengok kita punya amalan. Maka orang yang berpuasa, dia tidak selayaknya untuk bergembira dengan perginya Ramadan. Bahkan dia kena bersedih. Semakin dekat dengan akhir Ramadan semakin sedih. Sebab apa? Akan pergi dah segala kebaikan-kebaikan. Ditutupkan pintu dibukakan pintu neraka balik, dilepaskan syaitan, ditutupkan pintu syurga. Dah semua keadaan pahala dah hilang belaka dah. Dan qadar tak ada dah. Maka semua itu mestilah ada kesedihan bagi orang beriman. Maka gembira kita di hari raya bukan gembira sebab perginya bulan Ramadan. Yang terlebih pelik, di bulan puasa orang buat plan daripada sebelum Syaban, Rejab lagi dah buat plan dah. Apa yang kita nak buat di bulan Ramadan? Nak bermain-main di bulan Ramadan. Tak cukup lagi bermain. 11 bulan dah bermain, di bulan Ramadan pun nak bermain juga. 11 bulan dah banyak tidur, di bulan Ramadan banyak tidur juga. 11 bulan dah banyak makan, di bulan Ramadan banyak makan juga. Maka tak ada beza bagi dia dengan binatang. Binatang pun sama, tak ada beza. Masuk Ramadan ke, masuk Syawal ke, ada beza ke binatang, kambing-kambing yang diternak. Oh, ni bulan Syawal kena makan banyak sikit, bulan Ramadan kena kurang sikit. Ada ke? Tak ada. Begitulah orang-orang yang tidak mempedulikan segala musim kebaikan yang datang. Maka kita kena mengambil peringatan dan mengambil perhatian bahawasanya bulan Ramadan akan bakal pergi. Bulan Ramadan akan datang lagi nanti tahun depan. Tapi kita belum tentu lagi akan ada ke tak ada tahun depan. Maka kita gunakan sebaik-baiknya peluang yang ada ini. Berbaki lagi 7 hari, 8 hari ini. Lagi-lagi malam-malam yang ganjil. Dan lagi-lagi akhir 10 malam ni, 10 akhir malam terakhir ni. Gunakan sebaiknya untuk tidak kita lepaskan sedikit pun, melainkan kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun khidmah kita kepada orang muslimin, kepada kawan-kawan yang lain, kepada para guru, kepada para asatizah yang lain-lain, semua itu dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita ibadah. Yang penting adalah kita pastikan, ikatkan hati kita ini di antara takut dan berharap. Takut, berharap. Takut, berharap. Takut puasa tak diterima, berharap. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah sembahyang kami, terimalah tarawih kami, terimalah witir kami, terimalah baca Al-Quran kami. Faqad qabiltal yasir min a'malina. Kamu adalah Tuhan yang boleh menerima amalan yang sedikit. Walaupun sedikit Allah boleh besarkan. Kita buat sikit je Allah boleh besarkan. Kerana Allah layak untuk membesarkan pahala bagi hamba-Nya. Maka kita minta daripada Allah yang Maha Besar untuk besarkan pahala kita, untuk beratkan timbangan kita, untuk tambahkan pahala kita. Walaupun kita tahu kita malas beribadah, kita malas mengaji Al-Quran, kita malas sembahyang, bangun pun rasa terpaksa, maka itu semua kekurangan kita. Jadi kita mengadu kepada Allah, ya Allah, aku buat ni apa yang aku termampu, maka sempurnakanlah apa yang aku tak mampu. Ya Allah, aku buat ni apa yang aku termampu, maka kamu sempurnakanlah pahala yang telah kamu simpankan untuk hamba-hambamu yang saleh. Kerana kamulah sahaja yang mampu memberi pahala, kamulah sahaja yang mampu mengampunkan dosa, kamulah sahaja ya Allah yang mampu memandang kepada amalan kami yang sedikit ni. Kalau dengan manusia kita beri makanan sikit-sikit, orang cemuh je tak? Kalau kita beri makanan pada orang ikan kering, benda ikan kering daripada aku orang kaya, orang cemuh. Tapi tidak bagi Allah. Sekecil mana pun amalan kita, Allah akan pandang, Allah akan besarkan, Allah akan muliakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Dia akan tengok nanti di hari kiamat. Sekecil mana pun amalan dia, tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya senyum di bulan Ramadan, walaupun hanya bantu basuh pinggan pun di bulan Ramadan, walaupun hanya berikan tamal pada orang, walaupun semuanya akan dikira oleh Allah malaikat catat mereka. Maka semua itu akan diberikan ganjaran oleh Allah bagi mereka yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kita beramal adalah lupakan ibadah kita yang kita buat. Jangan ingat, dulu aku malam pertama aku khatam 1 kali, malam kedua khatam 2 kali, malam ketiga baca 3 juzuk. Jangan kendangkan amalan kita. Cara kita untuk mendapatkan ikhlas yang sebenar adalah kita lupakan kita punya perbuatan amalan, tapi kita ingat kita punya maksiat. Lupakan amalan kamu, ingat maksiat kamu. Hak kita kena kenang sama apa maksiat kita, banyak dosa kita, itu kita kena kenang sama. Kenang supaya Allah ampunkan kita. Ingat sama, ya Allah ampunkan dosa aku sekian. Minta dalam keadaan menangis kepada Allah SWT. Maka ada lagi orang dah berlalu seminggu, 2 minggu, 3 minggu tak pernah menangis di bulan Ramadan.
tak pernah menangis. Mata dia keras, air mata dia keras. Sebab apa? Kerasnya hati disebabkan maksiat. Maka kena paksa diri menangis. Kata Nabi, fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak mampu menangis, buat menangis, berlakon menangis. Jangan depan orang ketika bersendirian. Nah, kalau seorang tengah sembahyang qiyamul itu menangis, ya Allah, banyak dosa aku, banyak kekurangan aku, banyaknya waktu yang aku buang, ya Allah. Mengadu pada Allah hajat-hajat kita. Semua itu menjadi peluang kita nanti di malam Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turun seluruh para malaikat dan akan ada hamba-hamba Allah yang diucapkan tahniah oleh malaikat. Dia akan bermusafahah dengan malaikat selepas subuh. Nah, malaikat akan datang pada dia, ucapkan tahniah, kamu dapat kebaikan malam ni dan tidak ada lagi keburukan untuk kamu. Dia akan bermusafahah, bersalaman dengan malaikat, malaikat ucap tahniah. Pada bila? Malam Lailatul Qadar. Bermula bila? Bermula maghrib sampai dah ke subuh. Bagi mereka yang dah bersalam dengan malaikat, maka hatinya akan mudah untuk menangis. Hati mudah menangis. Tersentuh sikit je menangis lalu. Ingat Rasulullah sekejap je menangis lalu. Nah, sebab apa? Dah dapat sentuhan daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan memberikan rahmat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mendapat rahmat. Maka di bulan Ramadan adalah peluang kita untuk mendapat benda tu. Di saat orang lain bergembira nak berhari raya, orang lain tengah sibuk nak pasang langsir, nak bakar lemang, kita pun sibuk juga, tapi berpada-pada. Jangan sampai terlepas apa yang utama. Nah, jangan sampai terlepas apa yang utama. Sebab hari raya Allah jadikan untuk kita bergembira dengan 30 hari puasa, bukan bergembira dengan perginya Ramadan. Ini banyak orang salah faham. Nah, bahkan kata ulama, barang siapa yang bergembira dengan perginya Ramadan, sebab apa? Tak perlu puasa dah, boleh makan dah, sebab dia rasa gembira dengan sebab benda tu, maka adalah terbatal imannya. Sebab dia gembira dengan hilangnya rahmat Allah. Waliyadzubillah subhanahu. Dia gembira dengan terlepasnya setan. Lepas tu dia gembira. Oh, setan mari dah, suka dia. Nah, maka kita orang beriman kena bersedih. Tak bersedih, maknanya di antara sedih dan gembira ada juga gembira. Tak terlalu sedih sampai tak boleh buat kerja, tak. Antara khafar raja, antara saya sebut tadi, kata Imam Ghazali, di antara takut dan juga berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fal ajab kullul ajab lidhahik. Maka teruk, peliklah bagi mereka yang boleh berketawa. Nah, pada hari raya itu, sedangkan orang lain dapat pahala puasa, dia tak tahu lagi. Amma wallahi law kushifal ghita' lashtaghala al-muhsin bi ihsanihi wal musii' bi isaatihi. Kalaulah Allah bukakan hijab, nescaya, kata Imam Hasan Basri, tidak ada orang yang berketawa di hari raya. Sebab apa? Takut tengok dah pahala tak terima tu. Kalau dia dah tahu pahala puasa tak diterima oleh Allah, dia boleh gembira tak di hari raya? Tak ada gembira, sedihlah patutnya. Patutnya dia menangis di hari raya. Ai kana sururul maqbul yashghuluhu anil la'ib wa hasratu al-mardud tasuddu alaihi babid dahak. Orang yang bergembira dengan diterimanya pahala puasa di hari raya, maka dia akan bersyukur. Nah, tapi orang yang tahu puasa tak diterima, maka dia di hari raya dia akan menangis patutnya. Wa anil Ahnaf bin Qais annahu qila innahu shaykhun kabir wa inna siyam yad'ifuk faqala inni u'idduhu li sharrin tawil was sabr ala ta'atillah subhanahu wa ahwana min as-sabr ala adhabi. Ada seorang syekh, orang tua, nah, Al-Ahnaf bin Qais, seorang ulama ataupun mungkin seorang tabi'in. Al-Ahnaf bin Qais ni, dia orang yang tua dah, umur dia 100 lebih. Nah, tapi masih lagi cuba untuk berpuasa, tahan juga nak puasa juga. Orang kata dia, wahai syekh, kamu ni tua dah, umur 100 lebih dah, puasa buat apa? Rehatlah, jangan, bukan ada keuzuran untuk orang yang tua boleh berbuka puasa. Katanya, aku berpuasa ni untuk apa? Untuk keburukan yang panjang. Kerana bersabar di atas berpuasa sekejap ini adalah terlebih mudah daripada bersabar sekejap dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puasa hatta 300 tahun pun tak sama dengan azab sehari di dalam neraka. Lebih senang puasa 300 tahun daripada kena azab sehari di dalam neraka. Nah, maka aku berpuasa hari ini, aku paksa juga diri aku berpuasa 30 hari supaya aku selamat nanti di dalam neraka, tak masuk neraka. Maka 10 akhir Ramadan adalah hari di mana Allah pilih di kalangan hamba-Nya untuk diberikan apa? Al-itqu minan nar. Dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu al-itqu minan nar. Dia semakin jauh, semakin belakang, semakin besar. Yang pertama rahmat, yang kedua pengampunan, yang ketiga dibebaskan daripada api neraka. Sebab itu hadiah yang paling besar orang umum akhir sekali. Tak, macam kita pergi majlis-majlis mana, tempat ke-10, tempat ke-9, tempat ke-7, tak. Johan bila? Last sekali.
dapat motosikal, dapat kereta, dapat gold bar ke benda ke tak? Akhir sekali. Begitulah di bulan puasa, hadiah paling besar akhir sekali. Di 10 akhir malam, itulah pemberian yang terbesar Allah berikan. Allah sediakan untuk mereka yang nak saja. Sebab memang biasa bulan puasa ni tak, mula-mulanya ramai, lepas tu kurang, Yang kurang tu akan beruntung. Sebab tu kata Nabi apa? Fatu balil ghuraba. Beruntunglah bagi mereka yang asing. Tak, di saat masjid semua kosong, dia ada lagi, duduk lagi. Di saat malam dah kosong dengan tangisan orang beriman, malam pagi, akhir malam dah kosong dengan bacaan Al-Quran, dia masih lagi ada stay istiqamah. Duduk di situ, mengaji Al-Quran, semayang tahajud, semayang qiyamul lail, semayang witir, tarawih masih lagi ada. Itulah orang yang akan dapat. Ya, orang akan dapat pemberian Allah di malam akhir Ramadan, al-itqu minan nar. Dibebaskan daripada api neraka Allah SWT. Dapat sijil, keluar Ramadan dapat sijil. Sertifikat, kamu ni dah dibebaskan daripada api neraka Allah SWT. Kalau dapat tahun lepas dah. Dia dapat tahun lepas, tahun ni dapat apa? Dapat untuk adik-beradik dia, dapat untuk kawan-kawan dia, dapat untuk dia punya mak ayah. Tak habis benda tu. Dia dah dapat dah 2-3 tahun lepas dah dapat benda tu. Tahun ni dapat tu orang lain pula. Dia boleh beri syafaat nanti di hari kiamat. Dia ada 30 tiket untuk dibebaskan daripada api neraka. Dah dapat dah untuk dia. Untuk orang lain pula, kawan-kawan dia nanti. Di hari kiamat banyak. Nah, itu sebab itulah orang yang beramal, orang yang berilmu, orang yang berbuat taat, mereka boleh beri syafaat di hari kiamat. Sebab apa? Dah, pembebasan ni bukan satu hari dapat, bertahun-tahun boleh dapat. Nah, maka kalau dapat lagi tahun ni, dia boleh beri pada orang. Tapi kita tak yakin dapat atau tak dapat. Maka setiap tahun kita merasa kita tak dapat lagi. Nah, kalau dapat pun alhamdulillah. Dah dapat kali kedua tak rugi. Boleh kita gunakan untuk mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, pak saudara kita, semua itu mereka perlukan kepada syafaat nanti di hari kiamat. Jadi kita, biarlah kita ni menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dunia pun beri manfaat pada orang, akhirat pun kita boleh beri syafaat kepada orang. Kita kata Syekh Umar, kita jangan hanya minta syafaat saja daripada Nabi, bahkan kita berazam untuk kita menjadi orang yang memberi syafaat kepada orang lain. Jadi kena berusahalah. Bukan senang-senang nak dapat benda tu. Tak, pemberian yang besar, maqam yang tinggi disediakan oleh Allah untuk para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi hiyal ma'ani al-batinah fi shaum. Maka 6 benda inilah kata Imam Ghazali, inilah makna batin bagi puasa. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir apa? Menahan diri pada makan dan minum. Makna batin ni semua, tahan mata, tahan telinga, tahan lisan, tahan perut daripada benda yang haram, tahan makan daripada makanan yang halal yang banyak, dan menjaga diri kita menjadi di antara orang yang duduk di antara al-khauf ar-raja ketika setelah berbuka puasa. Maka moga-moga Allah beri kepada kita untuk kita dapat kegembiraan, gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah akan berikan ganjaran kepada kita, dan di akhir Ramadan nanti Allah akan berikan semua ganjaran daripada awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Allah beri sederhana. Maksudnya setiap malam Allah bagi dah tak? 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13. Nanti di akhir malam terakhir puasa, esok hari terakhir puasa, malam terakhir tu Allah bayar semua gaji bagi orang yang berpuasa. Sudah buat Allah bagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu Lailatul Qadar ke? Bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lain. Ini adalah gaji ganjaran Allah beri kepada siapa yang bekerja kuat di bulan puasa, malam terakhir dapat ganjaran. Tapi tak nampak sekarang. Tak masuk dekat mana? Masuk dekat akaun kita. Kita punya buku catatan kita nanti akan tertulis padanya ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mohon pada Allah SWT, moga Allah berikan kita kabul dan setiap amalan kita. Allah terima segala perbuatan kita, setiap tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tasbih itu Allah terima belaka insya-Allah. 300 kali setiap malam Allah terima. Tak, kalau kena malam Qadar Allah terima semuanya. Allah jadikan bekalan kita di hari kiamat, bekalan dalam kubur, bekalan di padang mahsyar, dan untuk kita pun boleh memberi syafaat nanti kepada orang lain nanti di hari kiamat insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah jadikan kita orang terus istiqamah dalam beramal dalam bulan puasa, dan kita tidak hanya mencari Allah di bulan Ramadan sahaja, bahkan setiap bulan, setiap waktu kita mencari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah moga-moga Allah jadikan hari raya kita hari raya yang bermakna, dan Allah jadikan kita punya kehidupan terus dalam ketaatan kepada Allah Taala, dan dihimpunkan sentiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, dan didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat, mendapat pandangan, mendapat petunjuk sentiasa, dan diberikan kekuatan untuk terus kita berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada ummah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang berhajat pada doa kita. Semuanya dah sekarang berhajat pada doa orang muslimin.
Kalau orang muslim kurang berdoa, tak kurang kenangkan kepada kaum muslimin di Palestin, tak doakan kepada mereka. Tak doa ketika baca ya arhamar rahimin, ya arhamar farij al muslimin, itu doakan, niatkan untuk mereka. Tiap-tiap pagi baca sama. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij al muslimin. Farij al muslimin itu untuk siapa? Diangkat untuk kaum di Palestin. Saudara kita di Palestin sana yang sedang diuji oleh Allah Taala, nak buka puasa pun tak ada makanan. Nah, sampai ada mereka bertanya kepada seorang mufti, "Wahai Syekh, macam mana puasa kami ni? Kami berpuasa tapi tak berbuka sampai sama guys. Tak ada makanan. Sah tak puasa kami?" Masih lagi risau puasa dia tak sah ke tak sah. Sebab apa? Tidak berbuka. Nah, sebab sambung puasa. Puasa hari ni, buka tak makan, nanti besok puasa lagi. Sah ke tak sah puasa? Tanya pada mufti. Nah, kita tunggu nak bila masa nak berbuka, bila nak makan banyak, bila nak makan sebagainya. Itu keadaan saudara kita Palestin. Sekarang mereka diuji lagi, maka minta pada Allah sentiasa bangun malam, doakan kepada mereka. Doakan sungguh-sungguh kepada mereka. Minta pada Allah SWT, maka Allah bebaskan mereka, Allah berikan kesabaran kepada mereka. Kalau mereka mati pun mati syahid. Supaya kita pun dapat apa yang kita doakan kepada kaum muslimin. Kata Nabi, siapa yang doakan kepada saudara yang muslim yang lain, fi dhahril ghaib, ketika waktu dia tak tahu, maka malaikat pun doakan untuk dia sekali. Walaka mithla dhalik, dan kamu pun dapat apa yang kamu doakan. Dan kita doa mereka syahid, kita pun dapat syahid insya-Allah. Kita doakan mereka diberi kemenangan, kita pun diberi kemenangan insya-Allah dengan berkat baginda Nabi SAW, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat bulan Ramadan insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kita qabul setiap amalan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.